Assalamualaikum guys. Lagi sekali, kalau dalam Bursa Malaysia, kisah panas je dewasa ini adalah kisah pasal aliran keluar dana asing daripada pasaran saham Bursa Malaysia. Tuan-tuan puan, dia tak ada kena-mengena dengan FDI, dia tak ada kena-mengena dengan perkara-perkara lain. Dia hanya pasal the outflow of foreign fund keluar daripada Bursa Malaysia. Duit yang dilaburkan dalam Bursa Malaysia yang keluar. Dia bukan pasal duit yang masuk dalam negara kita nak buat kilang, nak buat perumahan, nak buat development tu. Bukan. So tuan-tuan dan puan, kalau anda lihat pada 1 bulan Januari 2025, jumlah perdagangan asing adalah pada level 16.3 bilion. Tapi pada 26 Mac tinggal 7.9 bilion sahaja. Dia merosotlah daripada bulan Oktober yang lepas sehinggalah hari ini masih merosot. Dan pada masa yang sama tuan-tuan puan, bukan Malaysia je yang terjejas, ada 8 lagi negara, 7 lagi negara lain yang serantau yang kena juga, Thailand, Indonesia, India, Vietnam dan lain-lain. Ini disebabkan kerana satu tarif lah, nombor duanya mungkin mereka keluar dan pergi ke tempat lain lah, pergi kepada komoditi emas ke, pergi ke Hong Kong ke, pergi ke Europe ke, dan dana asing ini. So itu cerita dia. So kali ini kejatuhan pasaran Bursa Malaysia adalah disebabkan faktor inilah, faktor pengeluaran dana asing, yang mana dana asing yang keluar ni sukar untuk dipertahankan oleh dana dalam negara itu cerita dia. Dan kita pula pelaku-pelaku beruncit bukannya kuat sangat lah untuk dapat mempertahankan semua ni So apa jadi tuan-tuan puan, sekarang ni tak ada cerita lah dalam Bursa Malaysia. Kenapa? Sebab keadaan ini telah menyebabkan sentimen pelabur jadi negatif lah. Kena pelabur untuk masuk dalam Bursa Malaysia ni jadi takut lah tapi dalam satu sudut yang lain, bagi pelabur yang long term, bagi pelabur yang concentrate pada saham-saham yang bagi dividennya tinggi tak ada masalah. Sebab sekarang banyak saham-saham tu yang dah rendah-rendah yang mana anda boleh dapat daripada harga yang murah. Ini mana kalau anda simpan, anda boleh dapat dividen lah. Sebab ada juga syarikat-syarikat yang luar sana yang tak ada kena-mengena dengan ekspor ke Amerika, yang berada dekat kadar rendah juga syarikat-syarikat banking contohnya, dia tak ada terjejas pun dalam hal ini. Banyak juga syarikat yang menjalankan perniagaan dalam negara, dia tidak terjejas, profitability dia semua okey. So inilah yang dihadapi oleh pelabur-pelabur saham yang ada di Bursa Malaysia kepada ketika ini. So kita sama-sama doakanlah reversal berlaku, dan sama-sama nak doakan agar kerajaan mengambil tindakan bagi menaikkan dan menghidupkan kembali pasaran Bursa Malaysia. Alright tuan-tuan, itu saja buat kali ini. Assalamualaikum. Bye.